Melayu adalah bahasa ketujuh jumlah penutur teramai di dunia. Tapi amat malang sampai setelah merdeka sampai ke hari ini masih gagal menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar. Sepatutnya kita lebih malu dengan Indonesia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, Malaysia malu sama Indonesia. Di tengah klaim bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa besar yang mendunia, Malaysia justru kembali menjadi sorotan karena persoalan penggunaan bahasa nasional yang tak kunjung selesai. Bahkan, seorang sultan di Malaysia sampai menunjukkan kemurkaan terhadap masih dominannya penggunaan bahasa Inggris dalam urusan resmi, mulai dari surat menyurat pemerintahan hingga sektor perbankan. Teguran keras itu menunjukkan bahwa bahasa Melayu di negeri sendiri belum benar-benar ditempatkan sebagai simbol kebanggaan nasional. Kondisi ini pun memunculkan perbandingan dengan Indonesia yang dinilai lebih konsisten menjunjung bahasa Indonesia dalam berbagai urusan resmi dan kehidupan sehari-hari. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Bahasa Melayu adalah bahasa ketujuh jumlah penutur teramai di dunia. Ramai yang tak perasan, bahasa Melayu sangat kuat di Asia. Baru sebentar tadi saya telah membaca satu lontaran di Facebook, iaitu Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong kita. Beliau murka, Tuanku Sultan telah murka sebab ahli majlis MBIP tidak gunakan bahasa Melayu dalam urusan surat menyurat. Terima kasih Tuanku. Kami sebagai rakyat Malaysia menyanjung titah Tuanku. Dan memang, cuba kita tengoklah. Bila kita ulas kembali, kita tengok kembali peristiwa-peristiwa yang berlaku yang dah lepas. Terutamanya kita bermula daripada sidang parlimen. Cuba kita tengok speaker ke ahli-ahli parlimen, baik pembangkang, baik kerajaan. Semua bercakap umpama rojak pasembu dalam pinggan. Termasuklah Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan. Sama ya. Seseolah tak ada perkataan sesuai untuk diungkapkan dalam bahasa Melayu. Nak gunakan juga bahasa Inggeris dengan izin bahasa Inggeris. Dengan izin Jadi di mana martabat bahasa Melayu, bahasa kebangsaan itu sendiri? Jadi di mana? Kalau kita sendiri tidak memperjuangkan sebagai ahli parlimen dan Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri tidak memperjuangkan bahasa kebangsaan ini, bagaimana kita hendak memartabatkan bahasa ini? Bahasa Inggeris penting. Tapi amat malang sampai setelah merdeka sampai ke hari ini masih gagal menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar dalam sistem surat menyurat. Baik bank dengan pelanggan ke, baik kita beli pinjaman rumah ke, beli kereta ke, daripada peguam ke, itu semasa saya buat tulis lah kan. Dengan peguam ke, surat-surat peguam ataupun surat-surat daripada telco, daripada DG ke, umpamanya Maxis, semua dalam bahasa Inggeris. Kenapa tak dibuat dalam bahasa Melayu? Bahasa kebangsaan itu, bahasa Malaysia itu sendiri. Adakah kita malu? Sepatutnya kita lebih malu dengan Indonesia, dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Vietnam, dengan Kemboja, dengan Burma dengan Jepun, dengan China. Mereka mengutamakan bahasa mereka. Mereka tidak mengagungkan bahasa Inggeris. Tapi kita terbalik, bercakap campur aduk di parlimen. Jadi dengan teguran Tuanku Sultan Johor, iaitu yang di Pertuan Agong kita sekarang, kita berubahlah sikit. Ni ahli parlimen, cuba tengok sikit apa yang Sultan Johor baik cakap ni. Apa dititahkan oleh Sultan Johor ni, cuba kita fikir sejenak sejauh mana kita memperjuangkan bahasa kebangsaan ini. Ini kadang-kadang saya pun malu. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak menggunakan bahasa kebangsaan kita, bahasa Malaysia itu dengan sepenuhnya. Ya. Wanya kita menggesa murid-murid supaya lulus bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia. Tak lulus bahasa Malaysia, SPM gagal. Kita gesa UEC supaya mendudukkan
mengambil peperiksaan semua subjek ASPM, terutamanya berbahasa Malaysia. Tetapi kita sendiri yang menggunakan bahasa campur aduk apabila berbahas di parlimen. Fikirkanlah situ. Fenomena tersebut dianggap ironi oleh banyak pihak. Di saat bahasa Melayu sering disebut memiliki jumlah penutur besar dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kenyataannya di Malaysia sendiri penggunaannya justru kerap tersisi oleh bahasa Inggris, terutama di kalangan elit dan profesional. Tidak sedikit instansi maupun perusahaan yang lebih memilih bahasa Inggris demi dianggap modern dan berkelas. Sikap seperti ini membuat sebagian masyarakat mempertanyakan sejauh mana penghormatan terhadap bahasa nasional benar-benar diterapkan di Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat Malaysia yang enggan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan supaya tidak tinggal di negara ini. Bertitah ketika pembukaan sidang Parlimen 2026, baginda menegaskan bahawa apa juga sistem pendidikan yang ingin diperkenalkan perlu selari dengan dasar pendidikan negara berteraskan bahasa Melayu. Sistem pendidikan negara juga perlu terus diperkasa sebagai pembinaan bangsa, jati diri dan masa hadapan negara. Jika nak buat sistem pendidikan yang baru, ianya mesti dibuat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan. Dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ianya adalah bahasa kebangsaan. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia. Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah Arau, jawab saja. Ya atau tidak. Sajalah. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat, kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul, jadi pelbagai bahasa dibenarkan dari bahasa Melayu 52. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang, saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita jadi rakyat KTKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia ini yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Ini YB tidak pernah berlaku di mana-mana. Di mana-mana negara manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang kalau bahasa kasarnya, sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Tapi yang sedihnya sekarang orang Melayu ni dalam keadaan bahasa Melayu pun tak pandai, bahasa Inggeris pun tak pandai. Itu yang menyedihkan saya. Kalau saya rasa mesti menguasai satu bahasa. Tapi kalau dia menguasai bahasa Inggeris sahaja, saya sedihlah. Di sini terlihat bagaimana bahasa Melayu semakin tak bermartabat saat warga Malaysia pun yang selalu mengagung-agungkan bahasa Inggris dalam penggunaan tak selaras dengan klaim mereka. Bahasa Melayu mendunia dengan pentur banyak di kawasan. Itulah fakta ketika bahasa Melayu yang sering mereka klaim mendunia dengan penutur yang banyak, tapi pada kenyataan bahasa Melayu di Malaysia seperti tak ada nilai dan dihargai.